Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saingan Liga Super malam ini kembali hangat apabila Johor Darul Tazim bakal berdepan Kuching City FC di Stadium Sultan Ibrahim. Ini bukan sekadar perlawanan biasa, tetapi ujian konsistensi buat JDT dan cabaran besar buat Kuching City. Buat JDT, tiga mata amat penting untuk terus mengukuhkan cengkaman di puncak Liga, manakala Kuching City pula turun tanpa tekanan besar, namun setiap mata sangat bermakna untuk memperbaiki kedudukan mereka. JDT dilihat memiliki kelebihan jelas dari segi kualiti pemain, pengalaman dan kedalaman skuad. Bermain di laman sendiri, mereka biasanya bermula agresif dan cuba mendapatkan gol awal bagi mengawal tempo perlawanan. Barisan tengah JDT dijangka menguasai penguasaan bola, sementara bahagian sayap menjadi senjata utama untuk memecah pertahanan lawan. Kuching City pula dijangka tampil dengan pendekatan lebih berdisiplin, fokus bertahan dan memanfaatkan peluang serangan balas. Mereka sedar berdepan JDT bukan tugas mudah, namun jika berjaya kekal tanpa bolos di awal permainan, keyakinan pasukan pasti meningkat. Perlawanan ini dijangka menjadi pertarungan antara serangan JDT dan disiplin bertahan Kuching City. Jika JDT terlalu gairah menyerang, ruang di belakang boleh dimanfaatkan Kuching City, namun kesilapan kecil boleh dihukum segera. Secara keseluruhan, JDT dilihat memiliki kelebihan besar, tetapi bola itu bulat dan apa sahaja boleh berlaku. Adakah JDT akan mendominasi sepenuhnya, atau Kuching City mampu mencuri sesuatu di Iskandar Puteri? Kongsikan ramalan anda di ruangan komen dan jangan lupa subscribe Nadi Bola Awang untuk ulasan penuh selepas perlawanan.